Saya, Mikael Fakrullah bin Muhammad Fairuz dari Tingkatan 5 Sains tampil sebagai calon ketua pengawas SMK Taman Indah sesi 2026. Dengan pengalaman tugasan pengawas sekolah dan juga berinteraksi dengan rakan-rakan, saya percaya bahawa saya mampu melaksanakan tugasan dan tanggungjawab sebagai ketua pengawas. Saya juga aktif dalam pelibatan aktiviti-aktiviti di luar sekolah seperti kem Nadani dan kem Dai Merah Muda. 3 manifesto yang akan saya kemukakan pada hari ini. Yang pertama, prihatin terhadap keselamatan rakan-rakan. Saya percaya bahawa rakan-rakan mungkin mempunyai perasaan malu untuk menyuarakan aduan dan suara. Sebagai ketua pengawas, saya akan membantu rakan-rakan untuk menyuarakan hal-hal penting demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakan-rakan semua. Yang kedua ialah memimpin secara adil dan berintegriti. Saya akan memimpin secara adil dan berintegriti kerana bagi saya, seorang pemimpin yang bagus perlulah mempunyai sifat pemimpin yang adil. Jadi, sekiranya saya menjadi ketua pengawas sekolah, saya akan membantu dan mengambil berat tentang semua pelajar tanpa mengira bangsa dan usia. Jadi, tulang belakang pihak sekolah, saya berjanji akan lebih bersemangat dan rajin untuk membantu pihak sekolah dalam melancarkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan.